warahmatullahi wabarakatuh. Ya hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa kafatil anbiya'i wal mursalin wal malaikatil muqarrabin wa ila ummahatil mu'minin wa ahli baitihi sallallahu alaihi wasallam wa zurriyatihi wa ila a'immatil wa ashabihi wa tabi'ihim bi ihsanin ila yaumiddin. Thumma ila a'immatil mujtahidin siyama imamuna syafi'in wal mufassirin wal muhaddisin wa bi khususan ila al muallif hadzal kitab wa ila kulli masyayikhina wa kulli masyayikh wa ila jami'il muslimin wal muslimat syai'u lillahi lana wa lahumul fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulina sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma iftah alaina hikmatak وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. InsyaAllah kita sambung pengajian kitab Tafsir Nurul Ihsan pada muka surat 7. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi wa 'uluma syaikhina fid darain amin. Suratul Baqarati madaniyatun. Surah Baqarah, Al-Baqarah, madaniyatun. Madaniyatun ni maksudnya ay suratun mansubatun ilal Madinah. Surah yang dinisbahkan kepada Madinah. Ataupun madaniyatun ay ma nazala ba'dal hijrah. Surah yang turun setelah daripada hijrah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dia panggil madaniyah. Seperti mana ayat Allah Ta'ala turun al-yawma akmaltu lakum. Hari ini aku sempurnakan bagi kamu agama kamu. Wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam madinah. Dan aku redha bagi kamu tu Islam sebagai agama kamu. Tu dia panggil surah yang turun, ayat yang turun di setelah daripada hijrah Nabi. Bahkan hak tu hak lah dah lah. Jadi apa nama ni, dia dipanggil ke ayat ni madaniyah. Sedangkan ayat madaniyah ni walaupun waktu Nabi berada di pada Arafah,
Walaupun Nabi berada di pada Arafah, wukuf di pada Arafah sekalipun, dia panggil surah Madaniyah kerana dia turun setelah daripada peristiwa hijrah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Surah Baqarah Madaniyatun 286 ayat. Nih, 286 atau yakni berlaku khilaf, atau 7 ayat, yakni 286 ayat, ada kata 287 ayat. Khilaf. Dinamo Baqarah, bapa ayat ni, surah ni dipanggil surah Baqarah, yakni lembu, kerana ada di dalamnya, di dalam surah ini cerita berkaitan dengan lembu. Bukan nak cerita lembu kaki pak, lembu berak kosik, bukan cerita tu. Ada kaitan dengan lembu. Lembu apa? Lembu bagi anak yatim yang banyak berbuat kebaktian pada ibunya. Lembu itulah dia pera, lepas tu dia banyak berbakti pada orang tua. Dan lembu itulah Nabi Musa AS beli dengan harga sepenuh kulitnya emas. Belulai lembu tu kan besar, kulit lembu tu. Lepas kita lapah tu, harga lembu dianya sepenuh belulai lembu dengan emas, topok mah payah panah boleh tak lah tu. Hak itulah harga dia ni. Nampak? Ni kerana apa? Kerana anak ni Allah Ta'ala balas dia tu berbakti kepada orang tua dia. Tak kala mana Nabi Musa kata, wa iz qala Musa liqaumihi innallaha ya'murukum an tazbahu baqarah. Tak kala mana Nabi Musa dia sebut pada kaum dia, innallaha ya'murukum an tazbahu baqarah, Tuhan perintahkan kamu sembelih lembu. Sebab apa? Sebab ada isu tak diketahui orang hok mati, siapa hok bunuh. Lepas tu nak tahu, nak kena ambil ekor lembu ni, nak kena pingat dia orang mati tu supaya hidup semula. Lepas tu lembu lagu mana? Ni Bani Israel ni punyalah jadi menyusah ke diri dia. Warna berapa? Jadi asal bendanya, asal kata lembu gila. Cuma dia jadi tanya menyusahkan dia nak cari lembu yang telah disipak kayak begitu. Habis itu nanti nak ya kata surah ni surah Baqarah ni, bapa panggil Al-Baqarah. Jadi bila kata anak yatim, anak yang mana mati pok, panggil yatim. Sebab dia tak ada sumber dah bagi pendapatan nafkah tu. Sebab tu bila ayah mati, nafkah di anak ni, kalau anak tu tidak besar, tak boleh nak kerja buat lagi, dia naik kepada datuk. Naik pada datuk. Bukan pergi kamu, dia naik ke datuk. Datuk ni maksudnya ayah bagi ayah. Kadang-kadang ayah bagi ayah ni tak, kalau ayah tu meninggal, datuk tak ada ambil carut. Sedangkan kewajipan nafkah di dia. Kerana yang agak kata mengabak ada lagi kan. Bak nafkah lain, bak masalah mengasuh jaga ni lain. Nampak tak? Tu boleh hama. Tu kipah. Habis itu Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang maha pemurah lagi maha penyayang. Dia tak ada bismillah ni hanya pada surah Bara'ah ataupun surah At-Taubah, dia tidak ada bismillah.
Surah-surah lain semua dia ada bismillah. Cuma khilaf setengah mazhab kata bukan termasuk daripada surah baca bismillah ini, seperti kata Imam Malik, bismillah itu tidak termasuk daripada ayat Quran kecuali pada surah An-Naml, innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Hanya hak tu saja yang disepakati oleh ulama termasuk daripada ayat Quran. Ada pihak lain tak disepakati oleh ulama adakah dia termasuk daripada ayat Quran ataupun tidak. Jadi Al-Baqarah ni antara surah paling panjang lah. Dia ada 3 juzuk ni Baqarah. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Zalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimuna as-salah wa mimma razaqnahum yunfiqun. Ini jadi di awal-awal Al-Quran kita ni pada nisbah susunan Allah Ta'ala duk menceritakan tentang kelakuan orang beriman. Supaya mudah-mudahan kita ni jadi orang beriman semuanya. Alif Lam Mim, terjemahan bagi Alif Lam Mim Allah Ta'ala amat mengetahui dengan kehendaknya, kehendak Allah dengan yang demikian itu. Dengan demikian dia kata Alif Lam Mim, Allah Ta'ala lah lebih tahu apa maksud Alif Lam Mim. Sebab tu ulama kata Alif Lam Mim, Allahu a'lamu bi muradihi bizalika. Tu kebanyakan dalam tafsir-tafsir dia kata gitulah. Allahu a'lamu, Allah Ta'ala lah yang terlebih mengetahui bi muradihi dengan kehendak dia, bizalika dengan demikian itu. Ini menunjukkan kata kita ni jahil. Allah Ta'ala lah lebih mengetahui apa Alif Lam Mim, apa makna dia. Allahu a'lam bi muradihi. Jadi kalau orang mengaji Allahu a'lamu ni dia panggil terlebih mengetahui. Jadi di sini dia panggil isim tafdil. Kita sebut sikit kod nahwu dia tu. Dia panggil isim tafdil laisa ala babih, dia panggil. Walaupun dengan makna Allah terlebih mengetahui makna daripada perkataan dia, tetapi itu dia panggil isim tafdil. Tetapi bukan dipakai di sini makna tersebut. Lepas tu dia terjemuh dengan Allah yang tahu. Kerana apa? Kalau dikatakan Allah Maha tahu, maka menunjuk kata orang lain pun tahu juga. Sedangkan hak sebenar-benarnya orang lain tak tahu, Allah Ta'ala aja tahu. Jadi walaupun ulama kata Allahu a'lam, Allah Ta'ala lah yang lebih mengetahui. Yang lebih mengetahui itu yang masuk isim tafdil laisa ala babih. Ingat gitu deh. Kita kata wallahu a'lam, Allah Ta'ala lebih tahu. Seolah-olah kita kata kita tahu. Sebenarnya kita tak tahu apa pun. Yang hanya mengetahui Allah. Artinya panggil isim tafdil tetapi tak dipakai pada tempat dia. Sebab itulah Allah Ta'ala menyatakan dalam ayat mana? Tentang ayat-ayat mutasyabihat, warasikhuna fil 'ilm tu. Jadi di situ ulama dah berlaku khilaf. Khilafnya adakah di situ warasikhun Allah Ta'ala menyatakan tentang ayat mutasyabihat tu Allah Ta'ala aja tahu, dan orang yang warasikhuna fil 'ilm, orang yang bijak dalam ilmu juga tahu. Jadi khilaf ulama sama ada itu tu ataf apa dengan makna maksudnya orang lain pun tahu juga, ataupun dengan makna istinaf, maksudnya bukan ataf daripada kata kalimah Allah di hadapan dia tu.
Jadi bila kembali hakikatnya Allah Ta'ala je lah tahu, kita tak tahu. Seperti mana Allah nyata wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a. Kamu ni Tuhan keluar daripada perut mukmu ummahatikum dalam keadaan kamu la ta'lamuna syai'a, mu tak erti sepatah habuk pun. Tu yang erti sini kan Tuhan we erti. Lepas tu ditambah di ayat wa ja'ala lakumus sam'a, maka Allah Ta'ala menjadikan kepada kamu pendengar, wal absar penglihatan, wal afidata pahami semua, penglihatan, pendengar, kepahaman semua tu la'allakum tashkurun. Tuhan itu mudah-mudahan kamu jadi orang yang bersyukur kepada Allah Ta'ala. Kerana penglihatan dan pendengar, Tuhan sebut penglihatan pendengar di sini kerana dialah sumber bagi pengetahuan. Dia bukan dengan bergerak tangan, bukan bergerak dengan kaki, tetapi sumber bagi ilmu kita ialah penglihatan dan pendengar. Kalau tak ada dua panca indera ni, walaupun panca indera lain ada, maka kita tidak akan mendapat ilmu sama sekali. Karena tu orang yang buta dan orang yang pekok semenjak daripada kecil lagi, dia tidak dihukumkan dengan mukallaf. Kenapa apa? Karena tidak ada sumber panca indera yang menyebabkan dia boleh reti agama. Baik, kalau orang tu dia tak dengar, dia buta, dia nak ngaji lagu mana? Macam ayat tak boleh. Sebab tu Tuhan kata wa ja'ala lakumus sam'a wal absar, Tuhan jadikan bagi kamu tu pendengaran dan penglihatan. Kerana dua ni lah panca indera yang menyebabkan kita boleh reti sekali. Jadi hakikatnya kita tak reti. Sebenarnya itu Allah Ta'ala saja. Sebab tu Allah Ta'ala wisdakan kita di awal lagi, wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'an. Mu tak reti apa-apa pun. Aku tahu kamu sikit-sikit. Zalikal kitabu, ini kitab. Mana kitab? Yakni Quran yang dibaca oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu. Tu kata zalikal kitab la raiba fih, tiada ada syak padanya pada kitab ini, iaitu daripada Allah Ta'ala, tak ada keraguan. Orang kafir kata Muhammad reka Quran. Macam mana awak kata Nabi Muhammad hidup reka Quran, sedangkan Nabi Muhammad tu ummi, dia tak pandai nak menulis, dia tak pandai nak baca. Patut awak hidup kata dia tu reka Quran. Kalau dia jenis Samad Said boleh kira. Samad Said kan jenis orang sastrawan dah. Nabi bukan jenis orang sastrawan duduk susun ke ayat gitu dah. Bahkan nak membaca, nak mengajar, nak menulis pun Nabi SAW sifatnya ummi. Tapi dengan ummi itu tidak mengkurangkan, tidak mencacatkan kenabian Nabi SAW. Bahkan setengah ulama kata jadi mulia. Mulia macam mana? Tanpa membaca, tanpa pandai membaca, menulis pun Nabi itu mengetahui ke banyak perkara. Tuhan memberitahu pada Nabi SAW dengan wahyunya. Jadi kalau Nabi boleh pandai baca, Nabi pandai menulis, bahkan Nabi lah orang panggil hok sastra, puak-puak hok jenis menyusun ke ayat-ayat, kata lagilah kuat sengke tomai orang kafir kata Quran ni rekaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Padahal Nabi tidak begitu. La raiba fi, tidak ada keraguan. Sebab tu dalam ayat lain Allah Ta'ala cabar orang kafir, mengripung semua orang-orang bijak pandai di kalangan kamu buat seayat ya. Nescaya kamu tidak akan mampu. Hudan lil muttaqin, petunjuk bagi orang yang bertakwa. Kerana hak dapat faedah daripada Al-Quran ni hanyalah orang yang bertakwa. Hudan lil muttaqin, lagi hidayah. Hudan hidayah, petunjuk bagi sekalian orang yang muttaqin, orang yang ada takwa pada Allah Ta'ala, orang yang ada takut pada Allah Ta'ala. Orang yang tak ada takut pada Allah Ta'ala, dia baca pun dia tak jadi berapa.
Yang takut, muttaqin tu siapa? Sifat orang muttaqin tu, tu muallif kita mari hurah sikit. Yang takut akan Allah Ta'ala. Macam mana takut? Dengan menjunjung segala suruhannya. Dia panggil intisaru awamirihi. Buat apa yang Tuhan suruh. Dan menjauhi segala ketegahannya, ketegahan Allah Ta'ala. Dia panggil wajtinabu nawahi. Tu maksud orang bertakwa. Orang bertakwa ni intisaru awamirihi wajtinabu nawahi. Buat apa Tuhan suruh, tinggal apa yang Allah Ta'ala lagi. Itu yang panggil sifat muttaqin. Jadi kalau di kita tu ada sifat tersebut, kita termasuk orang yang bertakwa. Kalau kita orang yang bertakwa, kita baca Quran akan menambahkan lagi keimanan kita kepada Allah Ta'ala. Itu orang yang muttaqin. Allazina yu'minuna bil ghaib. Segala mereka-mereka yang beriman. Beriman dengan erti katanya mereka ni percaya dengan khabar yang ghaib. Daripada kalimah ghaba yaghibu, ghaib, iaitu perkara-perkara yang tidak didapat oleh panca indera. Mana kita dapat mereka dengan panca indera? Pendengaran kita, penglihatan kita, setan. Setan sama juga, kita tak dapat setan mereka. Mana lagi tentang syurga neraka, kita tak nampak syurga neraka. Nabi SAW dalam satu riwayat, pernah Nabi SAW ni bila dia semaya tu jadi koh ke depan, hingga seolah-olah Nabi SAW nak mencapai ke sesuatu. Ada pada satu waktu yang lain Nabi terkebelakang, tergenjok ke belakang. Maka kata Nabi SAW tak kalah lepas pada solat, iaitu ketika mana kamu melihat ke aku ni ke hadapan dan seolah-olah aku nak mencapai ke sesuatu tu, itu waktu tu Allah Ta'ala beri lihat pada aku syurga. Maka aku nak ambil buah-buah daripada syurga, aku nak beri kamu rasa buah-buah syurga ni supaya kamu bertambah yakin dengan hari kemudian. Tapi bila benda tu nampak dekat sangat, tapi bila aku nak mencapai tak dapat. Maka begitu jugalah tak kala kamu melihat ke aku bila aku solat terkebelakang, tergenjok Nabi ke belakang. Itu kerana aku melihat ke api neraka. Tu Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Kita tak nampak syurga, tak nampak neraka. Maka kerana tu kita semaya ko, buat apa-apa pun kita tak merasa. Jadi nak merasa tu kena jadi orang yang bertakwa. Iaitu buat apa Tuhan suruh, tinggal apa Tuhan larang. Larang ni bukan maksudnya mencuri saja, kecek menipu saja. Larangan ni turut hak zahir dia hak batin. Zahir walaupun tak buat khianat kat orang, tak ada gapo dah. Mata molek, telinga molek, mulut molek, tapi ikut ke Allah Ta'ala juga bukan hanya zahir tetapi batin, hati itu sendiri. Karena Allah Ta'ala sangat benci penyakit batin. Seperti mana dalam satu riwayat hadis, al-kibriya uridai wal azamatu izari. Kebesaran, keagungan itu sifat aku. Siapa dia merampas ke sifat ni daripada aku, dengan maknanya dia berlaku sombong. Itu dalamnya tu, merasa besar diri dalamnya tu. Maka Tuhan kata apa dalam riwayat hadis tu, dia panggil hadis kursi, iaitu aku akan mencapak ke dia tu ke dalam neraka, fala ubali, aku tak ambil peduli dah tentang dia. Yang kata ikut ni bukan hak zahir saja. Kalau kita kata saya zahir ni sak semaya dah, puasa dah, buat baik dah kau orang, dah jahat tak ada, langsung dah learning, nak ngupak kau orang pun tak ada, nak kata huluh tak ada, nak tengok benda tak molek, dengar benda tak molek pun tak ada. Itu macam mana saya tak rasa apa baca Quran? Ajar taat pada Allah Ta'ala tu ya bukan hak zahir saja, hak batin tu juga. Bila seiring hak zahir comel, hak batin comel, barulah tak kalau kita baca Quran tu
bertambah kekuatan iman. Mana sifat orang muttaqin kenyata ke allazina yu'minuna bil ghaib, segala mereka yang beriman, yakni yang percaya dengan khabar yang ghaib. Hak kisah Isra Mi'raj tu. Ya benar tu benda hak orang panggil sam'iyah, hak dia ni kita dengar lagi pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi pergi ke langit, nampak nabi-nabi. Lepas tu dalam perjalanan bang kuburan hok bang harung masyitah. Lepas tu pergi tengok pula keadaan orang pecah kepala tak mayat. Tengok pula orang makan ke daging bangkai, orang hok mengupak ngata ke sahabat dia, sebagainya. Hal tu semua tu alladzina yu'minuna bil ghaib tu, yang percaya dengan benda-benda gaib yang dia tak nampak, tapi perkhabaran tu Nabi beritahu tentang kiamat. Daripada bangkit kubur, yang mana bila kita mati, tidak mati saja-saja, akan diazab dan diberi nikmat. Al-qabru rawdatun min riyadil jannah au khufratun min khufrin nar, atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Kubur salah satu daripada taman-taman syurga. Kalau kena molek kita atas muka dunia beramal, kena dengan syariat, dalamnya kita comel, maka jadilah kubur itu daripada taman-taman syurga di kita. Lebih indah daripada atas muka dunia. Kalau orang baik ni di atas muka dunia dengan kubur, dia tahu tu hasiat ke dia, tak say dah atas muka dunia ni. Tak ada indah mana pun dunia ni. Apa? Orang kata amor gisi tu, sedap Ustaz, salji sejuk, comel Ustaz, sejuk. Ada kita pengen clear segera. Kita nyo rasa nak rasa salji juga, tak ada susah. Pergi buka peti akhirat, buka gitu, hak tu dah salji tu nyo. Ada. Dengan demo kata nikmat tu atas muka dunia tapi dia tak nak labu dalam kubur bagi orang yang taat ke Tuhan. Kerana kubur tu salah satu Nabi SAW kata taman-taman syurga. Sebab itulah bila orang mati ni kita kena segera ke. Sebab apa? Sebab mayat ni kata cepat sikit atas kubur, cepat sikit Nampaklah. Tunggu mak anak mak kau lupa tak siapa lagi. Kali ni kecil kata biarlah ke dia tu. Kali dia boleh kecil. Apa ni delay mak ni. Berapa 10 jam lagi. 10 jam je kat tunggu mak dia masuk kubur ni. Delay. Belah lah kata hak tu. Nak tunggu hak balik Amerika nak pulau. Sehari duduk situ mek dia ni. Tak masuk kubur. Dia tak sabar dah nak menanti nikmat yang Allah Ta'ala sediakan bagi dia, kerana dia buat persiapan dah dengan nak masuk kubur. Sebab tu sunat disegerakan. Begitu juga orang yang mana jahat, sunat kita segera ke tanah kubur juga. Kenapa? Kerana kita duduk tanggung orang yang fasik, orang yang durhaka kepada Allah Ta'ala. Walaupun dia takut nak masuk dalam kubur tu, kita kata cepat-cepat. Kenapa? Kerana tak berapa nak molek dah tanggung lama-lama orang hak fasik ni. Daripada bakit kubur, kubur tu juga ialah satu lubang daripada lubang api neraka ni. Kalau boleh dengar pergi kubur dekat tapi engkau tak nak dengar kita. Tu ya sedap lagi tu. Rumah duduk tepi kubur semaya pedok juga wadah. Mungkin tak dengar. Kalau dengar, alah. Dan syurga dan neraka, tu semua hak Nabi SAW mari buat ke kita wahyu daripada Allah Ta'ala. Syurga sekarang ni telah ada, neraka sekarang pun telah ada. Itulah akidah kita ahli sunnah wal jamaah. Kerana Allah Ta'ala kata uiddat, kami sediakan syurga neraka ni, kami sediakan. Syurga kami sediakan bagi orang yang beriman, orang bertakwa. Neraka begitu juga kami sediakan bagi orang yang ingkar kepada arhah kami, kufur kepada kami.
Tu yang pertamanya allazina yu'minuna bil ghaib. Hak ni kena ngaji ilmu tauhid pula. Tak, dia tak sebut tentang benda-benda sam'iyat. Tapi kalau kita ngaji kitab-kitab kecil, contoh Misbahul Munir ke, Faridah ke, Barahin ke, dia tak kecil panjang sangat benda ghaib tu. Tentang syurga, neraka, mizan, titik sirat, dia tak kecil banyak lah. Kerana banyak duk fokus dengan hak fardu ain, kita nak kena sifat tu, sifat Rasul. Tapi bila kita pergi contoh besar sikit, kalau kita jawi seperti Durus Sami Syekh Daud Fatani Kareh, kita jawi kita rumi apa ada sekarang dia nak buat, ataupun Aqidatun Naji, ataupun kitab Baijuri hak kita nak khatam hari ni hari ni insya-Allah kita nak khatam kitab Baijuri. Hak mak-mak dia ada masa free, bolehlah mari ambil barakat khatam. Lepas tu ambo dikhabarkan kata Baba Mak Mawi pun nak singgah. Nak singgah daripada Terengganu rasanya. Nak balik ke Fatani, dia nak singgah sebentar sini. Kemungkinan dari pukul 3 jugalah. Baba Mak Mawi ni tok guru tua di Fatani. Orang barakah lah. Lepas tu kalau ada rezeki, insya-Allah kita nak minta dia hak khatam. Mungkin tak banyak baris dah daging. Jadi Papa Zuhur tu mungkin kita nak baca Faridah dulu sekejap. Lepas tu tunggu dia tak minta dia khatam ke kali dia sudi. Ni, kali dia sudi rezeki kita boleh khatam dengan tok guru tua di Fatani. Boleh dikatakan orang hak sereki dengan dia tok guru tua, hak betul-betul alim tu tak berapa ramai tu. Tinggal berapa orang ya. Baik. Jadi nak ayat kata dalam kitab-kitab macam Durus Sami ke, Baijuri ke, ada Jawharut Tauhid tu, situ ya sebutlah. Ni kita ngaji kan ni apa nama qaul Nabi SAW, duk mano, besar mano, gayung banyak mano, ya terasa dalam kitab tu. Ini alladzina yu'minuna bil ghaib, dia percaya daripada bakit kubur dan syurga dan neraka. Kena ngaji bab syurga neraka ni biar kita minat ni syurga. Duk kecek syurga ni Allah ni mak ya sikit-sikit. Neraka ni makna azab dia sikit-sikit. Takut ke neraka. Tak apa dah. Kita kelah-kelah orang awam ni nak ke syurga takut ke neraka cukup dah. Orang awam. Adapun orang hak lebih tinggi dia panggil orang khawas. Dia ibadat bukan kerana semata-mata syurga neraka, tetapi dia ibadat semata-mata mardatillah, dia nak redha Tuhan. Maksudnya kalau Tuhan tak jamin syurga neraka, mung ni kalau mujuh ni aku tak jamin lagi syurga dah. Tak apa Tuhan. Tu orang kawah. Tak apa Tuhan, tak syurga tak apa. Mujuh ni aku nak masuk neraka mungkin tak apalah Tuhan, asal mu redha dengan keadaan aku sekarang, aku dah taat kamu. Mu nak kita tak mengaku kau syurga kau ikut mu lah Tuhan, mu lebih mengetahui, mu lebih adil, lebih bijaksana. Tapi aku nak beri mu redha kat aku ya. Dengan aku buat apa kamu suruh, aku tinggal ke apa hak kamu larang Tuhan. Tu orang khawas. Atau kita kalau semaya bangun tahajud mari mengaji Tuhan tak syurga tak apa kau kita. Tak boleh dah. Nak syurga. Tak boleh. Nak syurga Ustaz. Bukan dia kita buat ta'at, kita nak sedekah tak boleh syurga. Bukan dia Ustaz. Itu tak hak kita. Tak apa. Yang panggil ikhlas orang awam. Dia tak support ikhlas orang khawas. Tapi kalau hati kita boleh duduk situ, tak apa sama. Maulillahi ta'ala. Amba kata, tak apalah syurga neraka ni. Hak tu suku kira. Hak pentingnya tu hereda kamu saja. Kamu cukup dah. Tu naik makau dah tu. Lepas tu mayeddo. Tu ada kamu besar tak bodoh. Tak syurga dengan kau mayeddo. Buah boleh kena kopi gitu. Wa yuqimunas shalah, dan mendiri mereka itu akan sembahyang 5 waktu dengan segala hak hukuknya. Hukuk yakni jamak bagi hak. Haknya hak solat. Mana hak solat? Iaitu antara hak solat ialah berjemaah. Sebab tu di mana-mana pondok sangat menitikkan berjemaah. Kalau di pada pusu di dala tu hak tak semaya jemaah memang kena denda. Kena rotel tak berjemaah. Kerana sembahyang tu hak paling besar dia antaranya ialah berjemaah. Sebab tu dalam kitab setengah ulama mari kata, kalau katalah kita sembahyang rumah, kita dapat khusyuk.
Ni, mari main masjid tak dapat khusyuk apa? Macam-macam ustaz orang bau busuk pada. Amo hari tu pergi masjid teh ustaz. Dok, hok tepi amo tu muak bau jebak, tak mandi. Tengah hari berdiri pelu jeruk dia mari kerja gapo. Oh, tak pakai wangi langsung. Allah, ambo nak pesek semaya. Dibanding ke semaya di rumah khusyuk, di masjid tak khusyuk, ulama kata afdal di masjid walaupun tak khusyuk. Maksudnya afdal berjemaah. Berjemaah. Tu usah sekali. Berjemaah terutama lagi di masjid. Di surau, di mana? Di madrasah. Usah sekali. Lain daripada tu hak bagi solat juga. Iaitu khusyuk. Tu hak kecek hak batin bagi solat dah tu. Hak zawahir dia nya, mana hak zahir dia? Menunaikan cukup syarat pada Fatihah. Rukun-rukun solat bagi sempurna. Dalam rukun solat dia ada syarat-syarat pula. Misal Fatihah, dia ada syarat dia. Salah satu daripada rukun solat ialah Fatihah. Fatihah dia ada syarat bagi nak sah. Antara syarat bagi sah Fatihah mana? Mestilah betul segala sebutan huruf. Apa? Itu syarat sah Fatihah. Lepas tu mestilah kena ada menjaga ke tasdid yang 14. Itu antara syarat sah Fatihah. Nampak dah? Itu bagi menjaga ke segala hukuknya. Wa mimma razaqnahum yunfiqun. Ni ciri orang beriman. Yang pertama dia percaya dengan menerai. Orang tak percaya dia percaya. Lepas tu dia mendiri ke semaya. Ni hak besar. Sebab semaya ni apa disebut dalam hadis? As-salatu imaduddin. Tiada bagi agama. Siapa dia mendiri ke semaya, dia telah mendiri ke agama. Siapa dia meninggalkan semaya, dia telah meruntuh ke agama di diri dia sendiri. Lepas tu banyak-banyak lagi amalan orang beriman, sifat orang beriman. Tuhan mari kata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Dan daripada barang yang kami rezekikan mereka. Ni Tuhan nak sindir, nak wisdar ke kita. Banyak di kalangan kita mari duk perasan kita hok cari, kita hok usaha. Dia tak sedar kata usaha kau cari kau dia tak kesal kalau Tuhan tak beri. Kalau nak katalah hok bijak pandai, kerana bijak kita lah kita boleh duit banyak. Kalau gitu cikgu orang bijak tu lebih banyak duit. Patut hok masuk top 10 iaitu profesor lah dah. Hok top 10 hok paling kaya. Tapi ada ke tak? Ada. Tak nak kira nisbah cerdik. Kalau nak kata duit rezeki ni nisbah rajin kerja. Rajin kerja nu hok kedai tak tutup 24 jam. Tak tengok tak juga. Lepas tu kalau kata kuat kerja ni, orang-orang duduk kerja buat rumah berapa tengah hari diri bumbung dia mau mari. Amo tengok Allah dia mau tu tak panas kau kata duduk buat bumbung datah duduk pasal bersih nak ikat patah pula kata di pani ni tak panas tengah hari berdiri pukul 12 ada main pukul 10 pukul 12 kita pukul 12 tu duduk bawah ni pun panas letup dah serok. Dia tak datang ni. Jadi nak yang kata kalau nisbah kerja kuat menjadikan kita rezeki banyak, dia betul lah patut kaya tu. Kalau kaya tak main kerja lah. Kerja lah. Dia betul lah kaya. Patut buat apa? Bapa tidak orang cerdik hak kaya. Bapa orang kerja kuat hak tidak kaya. Bapa orang hak banyak kerja tidak kaya. Hak lama kerja tak kaya. Kerana masalah rezeki ni hak Tuhan beri. Tak. Hak Tuhan beri. Kadang-kadang dia tak ada kerja, tak ada apa. Kena pun duk. Tapi kaya. Lagu mana? So umpama anak yang mana orang tua dia mati awal. Anak pula sore. Orang tua pula jutawan. Lepas tu duit boleh siapa? Anak.
Ya A pun tak ada kena. Usahakan B tak ada kena A pun lagi. Kerja tak ada sentuh gapo lagi. Duit banyak debu-debu. Tengok rezeki tu laka-laka. Dok kadang orang tua agak saya. Kadang nak beli baju dia pun saya. Ini cemak kedeku. Tak hidup masing. Usahakan kata nak pergi kau bini, kau dia pun ya dah. Duit ada 1 juta dalam bank. Akhir mati. Cedik dah. Ada cedik lah. Kau buat ke apa? Ngono dia sendiri pun dah usahakan nak pergi kau anak bini, nak pergi kau orang luar. Tengok. Akhir-akhir orang lain nak guna. Akhir-akhirnya hak dia nak saya saat ni tu. Apa ni? Jadi masalah rezeki ni hak Tuhan. Maka kerana tu Allah Ta'ala kata, dan daripada barang yang kami rezekikan pada mereka itu, kami hak bui tak ada berasa demo bijak, demo rajin lah. Dia kata syarikat ni hamba lah, tidak perlu hamba lah daripada tak ada apa sekarang. Hamba keruh ke otak hamba. Aduh, nyebut kecek. Ni, orang mari apa ni nanya nak masuk berita ni, apakah rahsia? Dah ada sebut sikit pun Tuhan. Patut-patut dimula lagi. Alhamdulillah ni Tuhan lah. Kerana kira dengan hamba ni, hamba kerja baru lain kerja. Tu baru susun comel sikit. Pada tanya ada hak lain tak? Ada. Mana antaranya? Pertama doa pada Allah. Ada. Tu baru jolok. Tak lari. Ni pertama kena rajin. Macam saya bangkuk 3 pagi lagi saya perih otak dah. Tuhan gimana tak tahu. Pertama doa pada Allah. Yang kedua banyakkan sedekah. 3 banyak tolong-tolong orang. Sebab orang kita tolong ni, orang pakat nak tolong pula kita bila kita buat bisnes nanti. Barulah menarik. Ni yang keempat kena jimat. Nampak susah dengan tolong. Itu rahsia saya berjaya. Berjaya ke mana gitu. Dan daripada barang yang kami rezekikan mereka itu, menafkah mereka itu pada taat akan Allah Ta'ala. Nih, dengan biri apa nak baca berzakat gitu nih. Manfaat mereka itu pada taat akan Allah Ta'ala dengan berzakat. Baca gitu deh. Dengan berzakat, yakni dengan beri zakat. Saya zakat ni nak keluar. Ini korung dulu kisah dia ni orang yang hebat baca Taurat. Dia namanya Musa korung. Kemudian pula dia ni orang yang apa, anak beranak Nabi Musa, bukan orang jauh, anak beranak ya. Lepas tu orang hebat baca Taurat, sedap pula. Tapi apa jadi rosak dia? Kerana kena suruh keluar zakat. Dia buat kira dengan duit, dia kata mampu aku, dia kata. Anak kira keluar zakat, aku kena banyak sekali kena keluar sebab aku duit banyak. Dia buat kira gitu. Lepas tu lagu mana cara? Dia kata tak dapat tidak. Dia kena mampu Nabi Musa ni. Dia kena Nabi Musa ni tak diiktiraf dah. Jadi dia tak keluar zakat. Dia pun fikir ni dalam kitab Durratun Nasihin mai dah cerita. Dia fikir dia buatlah keramaian, panggil orang jamu makan. Lepas tu dia awal-awal lagi dah dia nak panggil Nabi Musa ceramah. Pandai dia. Panggil Nabi Musa ceramah kecek bab agama. Enggak Nabi Musa memang nak kena menyapa lah. Lepas tu dia pun upah dah orang. Perempuan seorang mu kena mengaku zina dengan Nabi Musa. Allah jahatnya. Strategi dia tu. Kerana saya kau harta sikit ya. Nah, ini beres belakang. Beres belakang susun molek comel. Maka Nabi Musa pun kecek bab hukum agama dia lah. Dalam kitab Taurat tu. Hingga dia kata hak zina kau apa kena hukumnya, hak tinggal ke agama semaya beres sebagainya. Akhir dia berkata, "Hei Musa, kalau kamu sendiri buat gitu, kalau aku sendiri pun Musa kata tetap kena hukum. Bukan kata orang lain buat kena hukum, aku buat tak kena tidak." Kalau kita kata ni ada seorang mengaku zina dengan mu ni, jahat dia tu. Anak beranak, tua boleh baca Taurat. Bukan duk ngeja, kita duk ngeja lagi. Boleh baca oleh-oleh dah, berlagu dah. Rosak lagi. Bila mari perempuan tu, mana ni Musa kata,
Akhirnya Allah Ta'ala capok ke takut dari perempuan ni. Dia ayat benar-benar kata maaf Nabi tu, Nabi Allah, orang ni upah aku mengaku dia upah aku. Tak, sebenarnya tak berlaku begitu. Terbuka jugalah kejahatan Qarun tadi. Ada yang Musa kata hak mana nak sama Qarun gila, hak mana nak sama ngaku mari. Enggak, Nabi Musa tak ada harta, dia buat agama. Orang nak Tuhan lagi mai ke Nabi Musa nya. Orang nak ke harta, nak dunia, pergi ke Qarun. Nabi Musa akak tak ada tangan. Habis Qarun dengan harta pengikut dia semua tu tergelak. Dia makan dia bumi. Tu yang bila jumpa dalam bumi tu mah gapo orang panggil harta karun. Karun daripada hak Qarun. Dia mari ke Qarun tu. Harta karun tu. Boleh ambil tak? Boleh. Buat mari kamu sikit. Kalau jumpa dah boleh ambil. Mari kamu sikit. Cepat sikit siap projek kita ni. Berzakat. Kena keluar zakat. Harta karun tu, harta tu kena keluar zakat tu. Dah jumpa dalam lebih bumi apa semua tu kena keluar zakat lah. Tapi kalau dok tulis Arab, tulis tu tak boleh lah. Hak tu milik orang Islam. Hak ni tulis tu hak kafir, hak dulu-dulu. Lepas tu hamba ada yang kata hamba jumpa duit dalam seluar bandar hamba ni, dalam gun ni, 1 juta. Duit Jepun. Misal duit Jepun pun, orang di Jepun tu bukan kafir belaka dah. Hak Islam pun ada. Dia serupa dengan duit mata wang Malaysia kita lah. Lepas tu kalau orang kafir pun nak ambil juga, kecuali orang kafir harbi yang memerangi Islam ya. Pok Israel, duit Israel boleh kita curi tu. Ngajar curi ustaz ni. Tak nak kata tidak ada kemuliaan. Nuh, dia duk bunuh orang-orang Islam. Bukan orang Islam, semua budak-budak dia bunuh. Jahat dia tu, yang memerangi ke Islam. Hak tu halal nyawa, halal darah orang Israel. Lagi bunuh pun tak berdosa, pahala nak pula. Bunuh cicak. Israel tu ibarat cicak lah, kalau bunuh boleh pahala. Gitu nak jak kata. Harta dia boleh ambil halal. Dia supaya kafir jahiliah zaman dulu lah memerangi Islam tu. Ada pun orang kafir hok juru, hok tak ada lari Islam, baik dengan orang Islam, dia pun jadi bagai la ilaha illallah. Dia Islam pada Islam. Orang Islam jadi bagai kecil sebut benda lain. Dia la ilaha illallah, bukan Islam. Ada kok juru dia pada Islam. Ini ayat kata hak tu tak boleh. Agama menegahkan, agama jamin darah dia, agama jamin ke harta dia, agama jamin ke anak beranak dia. Ti mengerti kafir hak mana kita boleh buat jahat. Bukan semua kafir jahat. Tu Qarun kan tak sikul zakat. Ni kita bimbang. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun. Habis itu walladzina yu'minuna bima unzila ilaik wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun. Ini sifat orang mukmin yang terakhir yang disebutkan pada awal surah Baqarah. InsyaAllah lah kita sambung esok. Cepat masuk ni. Kita nak ngajar Quran lah ni. InsyaAllah sambung esok pula. Kita start awal sikit tak apa. Sallallahu Rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa Sayyidil Mursalin. Sallallahu Rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa Sayyidil Mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulina sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana, rabbana zidna ilma, Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil waj'alna min ibadikal mukhlisin waj'alna min awliyaika salihin. Allahumma la tuhyina fi ghaflah wa la ta'khudhna an ghirah waj'al akhir kalamina qawla la ilaha illallah. Allahumma ighfir li ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam warhamhum rahmatan 'ammah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillah rabbil alamin. InsyaAllah raya korban ni kita akan ambil seekor lembu pondok. Jadi hok mana tak ada gear, nak ambil gear lembu seekor tu boleh dah deh. Kalau hok mana tak ada lagi, hak dah belah. Ni ada ni bahagian lagi. Sebahagian tak ada minta dah deh. Sebahagian. So gear tu kita tak harga 700.